Assalamualaikum. Pagi-pagi tadi kita pergi selesaikan tiang dekat rumah Najmi Meru Perdana. Lepas Zohor kita start potong besi almari kasut rumah Apih. Almari kasut rumah Apih ni bukan biasa punya almari. Almari kasut style industrial. Kat terus kat dinding. Besar 6 kaki kali 6 kaki. Kalau kata kosong je dalam tak ada apa, Pak Su tinggi pun baru 5 lebih je. Pak Su masuk berdiri pun boleh, Pak Su masuk baring pun boleh. Kalau tindan-tindan 4 orang yang sama tinggi dengan Pak Su boleh baring dan boleh berdiri dalam kabinet kasut ni. Itulah rupanya. Tapi kamu Apih, bila dah siap esok janganlah pula kamu masuk dalam tu. Itu contoh ngabur besarnya. Ada nyesok. Kalau ikutkan kabinet kasut ni projek first juga buat benda ni. Jadi nak buat sesuatu yang kita tak pernah buat tu dia lambat sikit lah. Kan Apih kan? Ada satu perkara Pak Su nak minta tolong kamu. Pak Su dalam misi mencari 10,000 followers. Sebabnya Pak Su tak boleh nak access gift yang kawan-kawan bagi masa buat live victory sebab Pak Su tak cukup 10,000 followers. Jadi misi nak beli air compressor tu jadi terbantuk sikit. Okey, kamu tolong Pak Su like, komen, share, repost video ni. Kalau ngam kasih jatuh lu punya kepala.